Eh, lapak. Tapi tu lah, duit tak ada. Nak buat reno ni. Tak apa, jalan. Ya. Okey, orang ni tak berintegriti. Next. Dek siapa ni? Oh, awak. Dek awak ke? Okey, terima kasih. Sama. Ya. Perempuan ni berintegriti. Next. Aduh, nak dapat macam mana projek sawah ni? Tak apa, saya kenal dengan dia. Assalamualaikum Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyidina Muhammad. Okey, pasal projek sawah yang saya bincang dengan awak itu tu. Oh, saya ingat awak ada hantar kan? Ada. Macam mana? Boleh tak? Boleh tolong saya? Macam boleh setakat ni. Tapi setakat saya tengok ni, macam boleh. Macam boleh ke memang boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey. Saya percayakan Saya percayakan Boleh. Okey, baik. Aduh. Tak ada orang nak beli gaya. Mubarak ni pun tak berintegriti juga. Aduh. Next. Terima kasih Puan, tolong suami saya hari tu. Ni, hadiah untuk Puan, ambil lah. Buat apa ni? Alah, duit kopi. Bolehlah buat minum kopi. Ya ke? Oh, Puan dah banyak tolong saya, tak apa. Tapi susah-susah je. Tak apa. Suami saya sekarang senang dah sebab Puan. Cepat minum. Dua orang ni tak berintegriti. Dekat dunia ni seperti yang kita tengok tadi tu, ada orang baik dan juga ada orang hak kurang baik dan ada dua orang hak memang betul-betul tak baik. So, nak khabarnya, nak ceritanya adalah di dunia ni akan ada orang baik dan ada orang jahat. Ada yang berintegriti, ada yang tak. Dunia ni seimbang. Ada yang integriti, ada yang tak. Kalau boleh tu kita nak semua manusia mempunyai nilai integriti yang tinggi. Macam pelakon kita, kepada awak-awak hak nak ada terfikir nak buat benda yang tak berintegriti tu, stop lah, jangan try. Dah, beres. Assalamualaikum. Bye-bye. Corruption in Malaysia causes economic loss, weakens institutions and erodes public trust. It is a crime under the MACC Act 2009, which covers bribery offence, false claim and abuse of office. Corruption also enables other crime by weakening law enforcement. Anti-corruption efforts include MACC enforcement, Section 17A corporate liability, the Whistleblower Protection Act, Public Sector Ethics Codes and the National Anti-Corruption Plan. Stop normalizing small bribes. The 20 ringgit settle cepat mindset is exactly how corruption grows. If you want a clean system, don't feed it yourself.